Kasih balik saya punya wang. Wang sudahlah. Saya letak sana, saya tak nak angkat. Bukan. Seorang lelaki warga emas berbangsa Cina didakwa dikenakan caj terlalu mahal selepas makan roti canai di sebuah kedai makan. Dia memesan hidangan yang dianggarkan bersamaan 3 meja, namun hanya melibatkan roti canai dan air biasa sahaja. Tidak berpuas hati dengan jumlah bayaran yang disifatkan melampau, lelaki tersebut mempertikaikan harga yang dikenakan. Keadaan menjadi tegang apabila dia bertindak marah dan mengamuk di premis berkenaan. You puas hati ke tak puas hati? Saya mau tanya you, kenapa you mau sembelih saya? Saya punya wang senang cari ke apa? Atau you tak tahu kira? Tadi saya makan roti canai kosong saja. Saya bungkus roti canai kosong bagi budak-budak saya. Lepas tu ternampak hewok my staff. Ini semua anak-anak saya. Meja ini saya kasih kau tim. Meja ini saya kasih kau tim. 3 meja. Sekali keluar bil 1 kilometer panjang, dia charge saya 120. Saya bayar 150, dia balik 30. Saya angkat sampai balance, baru saya start bising. Saya panggil dia satu kira, dia tak boleh kira. Dah sejam lebih saya sangkut kat sini, dia tak boleh kira. So selepas kira breakdown kira saja. 1 meja RM17. Ini anak muda kita. 1 meja lagi RM25. So 2 meja lebih kurang RM40. So sekarang meja saya, setahu saya lah meja saya RM30. Total RM70. Dia belasah saya RM120. So sekarang bila saya bising-bising, semua elak saya, semua buat tak tahu hal. You mau settle ke tak mau settle? Balik settle. You mau kela ke tak mau kela? Lagi 1 meja saja. Final mari kela, return balik saya punya duit. Makan roti canai you mau cas sampai RM120 kah? You mau main apa? You berkedai tak ada harganya. Report polis lah, tolonglah report polis. Report polis mari tangkap saya lah. Lagi 1 meja, angkat mari kau kelita kasih kela. Kau kelita mari kela sini, settle saya punya bill. Okay? Ini meja 17. Itu meja 25. Ini bungkus roti canai. Dia mau cas saya RM120. Satu kawan sini mati. Kasih balik saya punya wang. Wang sudahlah. Saya letak sana, saya tak nak angkat. Bukan CCTV. 1 sen pun saya tak nak angkat lagi. You jangan cari hal, jangan cari pasal. Saya mau bayar, saya sudah bayar. You sembelih saya buat apa? Wang saya letak sini, saya tak sentuh apa-apa. Saya sudah bayar you RM150. So sekarang ini 2 meja sudah kira, tinggal 1 meja lagi. You mari kira. Kita mau kira. Mari final. Sudah kira, tinggal last meja you kira. You pulang balik sama duit. You jangan sembelih saya. You punya kedai mamak langsung tak ada harga. Tolonglah. Tolong. Okey, siapa boleh tolong saya? Saat lagi saya naik ini konten. Tolong FIB kan, tolong saya report. Ini dekat tataran sentrio, ngam-ngam hewok sebelah kedai mamak, nanti saya angkat signboard dia. Okey, setakat 9 orang makan roti kosong dengan minum air, dia charge saya RM120. So sekarang bila bising berjam, tak sampai lah RM60. Okey? Silakan. You sudah sembelih orang, lepas tu you telefon you bos mari tolong. Berapa lama you mau tolong? Meja sudah kira RM73.10 betul? Betul ah? Mana saya receipt tadi tulis mah. Lagi sini, lagi saya mau pergi angkat. Wah, you banyak taiko ah. You lagi taiko daripada saya. Saya ingat saya taiko, you lagi taiko. Saya subject you report polis. 1 meja 17.2 betul? 25, setiap meja 39. Total berapa? Kasih campur? Ini 30 single tak ada. Air 5 1. Teh 5 1. Lagi campur 1 lo? Lagi campur 1. Dia mari berapa? Pen mari. Saya kasih pen mari. Ha. Sini saya kira mah kurang 1 TOS 5 berapa TOS 5? You yang kira separate bill setiap meja. So sekarang total jadi 70 lebih. Saya suruh bayar you 150, you refund balik duit. Betul tak? You sekarang kira bukan kira 1 kali, you kira 2 kali, you double up saya punya duit. Saya bukan bodoh. Saya kasih you 150. You 150. Cerita dia begini. 3 meja makan roti canai, minum air biasa-biasa. Semua anak-anak buah saya bayar 3 meja.
So ini orang minta saya RM120. So selepas saya bayar RM120, okay, saya start cari pasai. Lepas cari pasai, dapat ini separate bill, jadi 80 lebih. So dia suruh sembelih saya. Betul tak? You suruh tipu saya punya wang kan? So sekarang saya bising, baru you pulang balik saya punya wang kan? Saya ada tak saya sentuh you, tak ada kan? Okay? Salam Aidin, sini hewok. Ini kedai. Ini kedai tak ada harga, apa pun tak ada. Okay? So, sembelih saya kau-kau. Okay? Budak-budak hewok, budak-budak kerja semua, anak buah saya semua dia kasih sembelih. Okay? So sekarang bising. Dah settle, dah dapat balik wang, saya malam nak cari pasai. Saya nak kerja. Okay? Tunggu saya senang, saya tutup you kedai. Siapa? Ini TOS 3. TOS 3, 7,5. 7,5, 2,5 1. Cukup kan? Kasih RM4 lah. Kalau tak sampai 120 mah, nanti you charge saya 120 mah. Betul tak? You bayar koi kan? Tiêu này lò một sào hai. Hú bò. Berapa ni? 7,5. Campur lagi 7,5. Wah kasih you punya. Wah confirm kasih you. You punya sembelih sama saya. TI 3 berapa? RM9. RM30 9%.